Alright, hari ni apa? Hari Selasa. So hari ni hotel kita orang duduk makan resort dekat Kanchanaburi. Harga RM50 seorang, sebilik 100 lah. Memang nice. Tempat dia memang nice. Kau tengok. Dah murah. Hari ni hari ketiga lah. Hari ketiga untuk aku, hari keempat untuk mereka. Okay, malam tadi kita orang sampai Pukul 7 kita orang check in. 7 Thailand lah. Betul. Pukul 7 Thailand. Okay, nice lah. Nice doh. Program hari ni kita nak ke area dekat Kanchanaburi. Lepas tu kita pergi Mon Village. Mon Village, Pilot Village 399 corner. Harap-harap tak OT lah. Kalau ikut kan tak jauh pun. Tapi banyak tempat singgah, ambil gambar apa semua kan. Okay, Haji okey Haji? Okey? Kata okey, ngam. Cik Mat okey Cik Mat? Alhamdulillah. Cukup tidur Tidur. Terlebih tidur. Terlebih tidur. Saya tengok Abang Din keluar masuk. Mana Abang Din? Mana orang dia? Keluar masuk. Berapa kali keluar masuk? Yang ni pun dah penat dah saya tengok. Belum lagi orang yang nyusunnya. So masing-masing punya susun barang. Pandai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So bermulalah perjalanan kita orang untuk hari seterusnya. Kita akan sarapan dulu dekat area River Kwai Bridge. Kat situ ada satu kedai halal dekat betul-betul dekat River Kwai Bridge tu. So tak perlulah banyak-banyak kali parking lah. So kita parking sekali je. Then kita jalan kaki lah ke kedai makan dengan bergambar kat River Kwai Bridge tu. Main panjang lagi horn dia. Oh, teringat aku 2018 masa aku pergi Thousand Corner, aku singgah Kanchanaburi ni. Right, naik Waisuku dengan member aku lagi 3 orang. Naik Waisuku. Seorang jatuh kat sini. Oh, dia bukan jatuh, dia kisah dia malam tu servis. Sebiji motor tu dia servis. Bergelap kan dekat resort tu, tak ada lampu kat koridor dia. Dia pasang balik oil filter tu, o-ring dia terspek. Jadi minyak hitam dia pun meleleh lah. Nak jadikan cerita, minyak hitam banyak lah kurang. So pagi tu towing lah, kira tolak lah, member tolak. So member tolak, kat sini jatuh. Aku ingat lagi, kat sini jatuh. Seorang nak terus, seorang suruh belok. Udahnya dua-dua jatuh. Sebaik ada kedai apa, servis motor yang buka lah. Aduh, kenangan betul lah. So ni River Kwai Bridge Lagi kita parking kat area sini. Apa kita pergi sarapan lah. Macam jauh pula
Ada nampak River Kwai Bridge. Alamak. Dah buka belum eh? Belum buka lah. Itu pukul 7. Sekali belum buka. Dapat. Okey ah. Okey. Diisi minyak tu. Kita tak sarapan kat kedai. Makan sepi. Geng-geng haji ni pun semua setuju. Ada rokok kau. Krasa Cave. Dia lebih kurang konsep macam River Kwai Bridge. Tapi kita tengok apa benda kelainan dia. Sebab aku pun tak pernah pergi tu. Selalu kalau pergi Kanchanaburi pergi tu je. Apa River Kwai Bridge tu. So kita tengok. Cuaca alhamdulillah. Ramalan kata tak hujan langsung hari ni. Tapi amaran daripada Thailand minggu ni, bukan hari ni minggu ni ada hujan ribut lah, heavy rain. Mudah-mudahan tak lah. So kita akan laluan nak pergi Mount Village dengan Pilok Dia dikategorikan sebagai Taman Negara Thailand lah. National Park apa nama dia, ada nama dia. That's why dekat Thailand ni ada terlampau banyak taman negara apa. Taman negara ada kita panggil lah National Park. Memang banyak sangat berbanding negara kita lah. So kita akan masuk kawasan diorang ni. So cuaca pun memang drop lah, sejuk-sejuk sikit. Walaupun sekarang ni dia musim kering tapi nak bertukar ke musim hujan. That's why kalau korang tengok ride kali ni aku hujan, hari-hari hujan kan. Lawa view kan. Oh ya Allah, takut ni semua.
Receh lah. Osmo aku dia buat hal lah. Kadang-kadang dia bertukar ke gambar tiba-tiba. Tu yang aku selalu tengok side mirror. Police station. Dia nak pergi keras Sekif. Ya. Ada U dalam ni. Hutan dia bubuh U. Tutup ke? Tutup ke buka ni? Kita tengok dulu map. Jalan pelan-pelan. Depan pun boleh tembus, tapi apa hal dia tutup Okay. Tempat-tempat apa dia sembah dia buang kat pula situ. Ada ni kot dia tutup buat maintenance ke apa kan. Tak tahu lah. Yang aku dengan Haji je, lagi Abang Din dengan Cik Mat tak tahu diorang kat mana, apa hal slow sangat. Padahal aku bawa 100-110 ke. Oh, ni jalan dia ibarat jalan shortcut lah. So kalau ikutkan datang dari Allah, dari sana lah. Tapi jauh sikit lah, dia macam Musing sana jauh. Crazy Cave. Kita dah nak masuk kawasan entrance tak tahu kena bayar ke tak. Kita jalan je dulu. Toilet. Aku tak tahu mana satu sini ke lorong sebelah. Sebelah pun ada jalan tak? Oh tu lah. So kena jalan kaki lah ni, parking kat sini. Oh masuk dalam sini kan parking. Alright, kita parking dulu. Hah? Boleh? Okay, ni Crazy Cave. Kau kena jalan lah. Ada dia punya trek naik ke cave lah. So kita orang tak lah. Kita orang just jalan je. Ni yang mahal ni. Ya Allah. Haji tolong pegang. Saya nak sambil jalan. Haji pegang ke? Pegang je ni. Pegang je.
Oh, ingatkan untuk pelancong. Dia orang buat kerja. Dia orang buat kerja lah. Saya ingat buat pelancong. Tu tengok tadi. Dia buat transport. Alah Badin. Dah lama kerja ke? Berapa hari per day? Hah? Berapa hari? Alright, kita dah settle sesi bergambar. Bagusnya kan? Diorang sana lorong kanan. Kita bukan dekat negara apa left hand apa tahan nama dia. Ada? Okey, bagusnya tempat tu kan. Dia macam mana kita panggil? Dia tak ada ulat tiket. Dia tak ada kena bayar, dia just boleh masuk ke? Bagusnya diorang kan. Kalau kau pergi mana yang baru ni, Koh Samui. Koh Samui kau parking pun diorang dah start kena diorang minta bayaran lah. Kalau korang ada layan video Koh Samui aku. Yang ni dia tak ada. Tak ada minta. Nak masuk boleh terus masuk ke. Pandai lah kau. Kalau kat Indon kau tak payah cakap lah. Pintu gerbang kena, parking kena, nak masuk dalam pun kena. Maksudnya diorang ni orang kata tak ambil kesempatan sangat lah. Boleh je diorang nak charge, tak ada masalah untuk diorang jaga tempat tu kan. Sampah tak ada apa semua kan. Okay, next destination kita adalah Hellfire. Cuaca pun makin golap Aduh. Kan bagi habis aktiviti ni hari ni barulah hujan kan. Kita nak lalu jalan tadi ke jalan lain? Oh, kita lalu jalan lain lah. 8 minit lambat kan. Okey. Jalan dia sunyi. Ni laluan keluar lain aku lalu. Boleh je laluan yang masuk tadi. Tapi kita macam biasalah. Kalau boleh cuba lain daripada road lain, rasa suasana lain. Memang sunyi gila lah. Sunyi pun ada rumah kat sini. Apa pekerjaan dia tu? Mak, jalan tak siap.
Sekali tak siap lah jalannya. Allah. Okay, kita dah nak dekat lah sampai. Lagi 5 kilo sampai ke Hellfire. Benda yang sama juga berkaitan dengan Dead Railway dekat Kanchanaburi ni. Kanchanaburi ni memang banyak tempat lah yang kau boleh pergi sebenarnya. Orang kata pergi spot-spot tempat dia lah, selain kau nak layan dia punya road kan. Road dia memang macam ni lah, lengang je. Lonok lah kalau ride macam ni. Tapi problem ni lengang sangat ni pun tak berak. Kau ngantuk. Ni aku dengan Najee je. Kapan ni dengan Cemat aku tak tahu dah kedua orang kat mana. Allahu Akbar. Menguap lah. Pak je lah durian dia tu. Kalau sedap tak apa. Strawberry pun ada. Oh, tapi tak buka. Oh, ada tanah strawberry. Oh, tahu dah sampai lah. Oh, kena bayar kot ni. Tutup lah. Masuk sini ke? Oh. Kita try masuk situ. Tahu masuk daripada mana. Oh, tanya orang tempatan lah. Okey, kita masuk. Dia seakan-akan aku macam tempat camp askar apa. Tapi dia suruh ikut dia punya signboard. Jangan pakai Google Map, dia kata. Dia kata nanti boleh sesat. Aku siap tanya, kena bayar ke? Tak perlu, just go. Apa, kira boleh masuk ke? So kita ikut, oh ni Hellfire Pass. Terus ke? Kanan. Baik, kita ikut je lah kereta depan tu. Hellfire Pass, ya, sampai kanan. So parking kat sini kot, and then dia naik bagi mungkin. Okay, motor park here. Okay, kita tengok Hellfire ni apa benda kita masuk tadi sini, masuk ni simpang, masuk sini. Okay, parking, and then kita akan berjalan lah. So kita akan start masuk sini kat rasa ni. Masuk pergi dalam lah. Tengok. Tapi dia operate by Australian government. Maksudnya ni tempat
swasta lah. So kita nak tengok apa yang berkaitan kat sini Okey ke tu? Tayar memang kurang ke? Angin? Oh, pam yang ada pam. Memang kurang ke? Abang magang tu. Okay, ni nampak dia orang dera orang buat jambatan ni. Orang buat ni macam memorial lah kan. Sama tu. Sama. Makin laju pula dia Okey, kita dah berjalan hampir setengah kilo Setengah kilo baru sampai. Tengok dia potong. Dia potong bukit ni pakai tangan manusia ni. Bukan pakai mesin. Tok cutting like this one. Cutting deep wide enough without technology. Macam mana dia potong? Okay, kita dah settle dah dekat Hellfire Pass ni. Sejam juga masuk tadi dalam pukul berapa tadi Pukul 10. Ni keluar pukul 11 dah. Hellfire Pass ni bagi aku kan, kalau korang banyak masa boleh pergi. Tapi kalau korang maksudnya korang jauh lagi perjalanan, kau tak payah pergilah. Benda Alhan ni pun just diorang punya memorial, apa orang kata, terkenang zaman perang dulu kan. Geng Australia, askar Australia berlawan dengan Jepun. So dia buat memorial lah. Ni kawasan memorial lah, bukan kawasan camp pun. Kita keluar dulu. Okey, kita nak ke Piluk Village. Signage dia 399 corner. 60 kilo 60 kilo. Wow. Sorry, 60 kilo apa? 2 jam setengah lah. Aku tak tahu berapa jarak dia ni. 133 kilo. So kita pelan-pelan, harap-harap tak hujan lah. Pekan kecil.
Ramai kan aku tengok motor Forza daripada Kanchanaburi ni keluar dengan S-Max. Sama ada diorang ride saja ataupun memang tinggal sini. Sebab bila lalu sini, kau mesti fikir apa bisnes lah diorang buat ni, bagi maksudnya diorang ada duit. Ya, duit lah untuk survive. Dan lagi nak beli motor apa? Motor macam tu lah. Macam Forza dengan S-Max kan. Tapi rasanya ni dia duduk luar, duduk bandar, so dia ride ni aku rasa. Aku Forza, 2 biji Forza. Laju pula diorang bawa kan. Lumba pula Isuzu. So depan ni kita ada simpang, satu simpang ke Pilot Village, satu simpang ke Mon Village lah. So kita akan pergi Pilot Village dulu. Daripada jalan tepi ni sejam setengah. Sejam setengah sampai ke Pilot. Lepas tu kita nak pergi Mon Village kena lalu yang sama juga. Seakan-akan macam Umpang lah. Tapi dia punya corner 399. Yang Umpang 1299. Lagi lama lah. Lagi banyak corner lah. Ok, kita isi penuh. So lepas ni tak ada isi mana-mana. Tiga Pilot ke Mon lah. Tak ada, kita terus Mon lah. Terus 70. Kita nak terus pergi Pilot. So kita nak layan 399 corner. Dari sini nak ke Mon Village sejam setengah. Dari sini nak ke Pilot Village pun sejam setengah. Jarak dia lebih kurang. Sorry. Ke Mon Village jarak dia lebih jauh. Tapi sebabkan yang ni banyak corner, that's why dia masa panjang lah. Busy pula pekan ni. Tapi memang ramai semua datang sini rider. Ngamsoi. Okey, jap saya ambil gambar motor je. Ramai rider. Tu geng-geng Forza semua, ADV ada. So kita nak pergi. Zone test lah. Yeay! Jom. Ha? Tak dengar?
Ni ada tasik. Alamak, tak dapat view pula pokok tinggi. Dia banyak apa tempat boleh berhenti ambil gambar ni, tasik lawa. Ya, jalan dia pun cantik setakat ni lah. Tak macam Umpang. Umpang macam apa, mencarut eh. Oh, cantik view ni. Apa ni? Accident? Macam sondolnya. Apa pokok terus? Ada ular. Awak atas ni. Apa jalan nanti keluar kita singgah jap. Keping dulu. Tadi aku perasan ada masjid. Sebelah masjid ada kedai makan. Tahu ke mau kedai tu halal ke tak? Tapi tak singgah kot. Okey, setakat ni dia punya corner Belok Village. Dia punya corner light lagi. Tak ada yang sampai extreme. Memang light gila lah. 100 corner pun lagi lebih orang kata lebih sharp lah. Sini dia lebih banyak light. Tapi tak tahu lepas ni, lepas daripada simpang ni. Awak rasa dia punya kiraan dia ambil daripada signboard tu kan. Kalau tengok daripada GPS ni, GPS pula, Google Map ni, ni baru start sharp. Ni ke sampai puncak dia, belum sampai Pilok. Tak tahu dia kira 399 tu dari signboard Pilok ataupun simpang ni ke, tak tahu. So layan corner dia. Okey, aku dah nampak dia ada starting dari sini. Dia punya 399. Tengok ni. Baik doh. So daripada sini baru dia start kira. Bukan daripada signboard ataupun daripada simpang jalan lah. So bismillah. Mudah-mudahan Haji okey lah ikut. Kereta ni ada makan side. Cari signboard ni lah, 399. Macam Kelawang pun ada juga. Mak Haji tertinggal lah.
Cuma tak syok dia. Dia bukan pakai tar, dia pakai simen. Tapi simen ni kasar lah. Bagi aku macam tak berapa yakin lah sebenarnya simen ni berbanding tar. Entahlah, aku tak tahu. Getah tayar ni dicipta atas jalan tar ke simen? Dia punya kiraan kan. So ada tar, dia campur-campur lah. Kau lah. So simen balik. Nampak? Banyak simen berbanding tar lah senang cerita. Kau tengok geng. Ramai gedadak motor Thailand datang sini. Tunggu Haji, cepat sikit Haji. Korang tengok, dari tadi aku duk layan simen ni je. Ni kalau aku potong ni confirm Haji tertinggal. Dia dah potong je kereta ni. Bagi kawan. Dia makin naik dia punya corner. Suhu pun dah start drop 27. Tadi kat bawah 29 ke 30. Tapi memang memacak ni. Ni zone test. Okay, kita nak sampai puncak dia. So kita turun ke kampung dia. Alright, kita dah nak sampai. Ni viewpoint 12 kilo. Viewpoint mana pula? Masya Allah, hujan. Okay, checkpoint pertama. Lihat jap. Allah, tinggi pula dia punya tu. Take 5 dulu Ji. Take 5. Take 5. Ya Allah, ya tanggung. Itu dah jadi dosa ni. Allahu Akbar.
Yang jalan balik. Bawa dia ke kampungan. Oh, dalam hati. Tak apa, kita ambil gambar dulu sekeping. Alright, ini dekat Mitra Park. Checkpoint.
sempadan Thailand Myanmar lah ni. Homestay. Kalau tengok muka masih muka Thailand. Tu pada dia. Border Patrol Police 2 point. Masuk saja lah. Coba tahan. Oh, ini Myanmar kan. Pagar-pagar tu ke? Furniture pagar sepadan Myanmar. Bismillah. Ya, di gambar. Dah sampai dah. Myanmar punya bendera je. Ambil gambar tu. Okey, orang gerak ke Mondelez tapi nak ngajak cepat. Belum dulu sikit. So nak gambar tadi yang kat atas. Yang tengok tu pakai yang dengan bendera kan. Tapi askar Myanmar dia kata dah boleh. Jadi dia turun sikit lah macam. Gambar pun. Tapi kampung ni macam kawasan macam mana? Orang ramai datang lah. Kalau tengok dia punya setup kan. Dia buat perancangan macam ban raktai. Betul orang. Tadi dekat kawasan macam perkampungan cantik lah. Ha? Haji cakap apa?
juga di sekolah dan belakang. Selain ni banyak taman negara, ni kawasan taman negara dia. Tapi kena bawa motor sebab terlalu besar. Kalau besar pun boleh cuci apa cuci 2 hari. Oh. Dia gantung. Oh, lawa atas sini. Besar. Ada air hujan dia besar. Gol. Berapa ni? 4.20. Ada lagi 50 minit. So 5 lagi sampai 5.10. Ini betul. Betul ni. Aku cakap macam mengelamu je aku cakap ni. Dia punya penat kan. Tak tahu dah cakap ke belum sebenarnya. Teruk betul. Ramai ya. Ya. Ya, sang kelabui. Wah, lawa. Lawanya. Masya Allah. Itu perkampungan orang lari ke apa? Ha? Mon Village ครับ Dah dekat dah. 15 kilo lagi. Nak ke Mount Village, ke Pilot Village, semua naik bukit. So kalau korang pergi ke apa waktu musim hujung tahun, confirm sejuk kawasan ni. Tu tak nampak apa depan tu. Oi, teruk jalan oi.
menurun bukit sebab rasa aduh sebaiklah aku naik Forza. Kalau naik S-Max tu kedeng bunyi dia. Harap ada kedai halal banyak. Okay, kita dah sampai persimpangan Mon Village sana. Itu Mon Village. So kita nak pergi Pagoda Pass ke kanan. So aku pergi dulu Pagoda Pass baru check in. Sebab banding dengan tu dah check in dulu. Dia orang tak ikut aku pergi Pilok. PTT nak pergi ke? Tak payahlah. Jalan terus lah. Lagi duduk tengah-tengah. Okay, kita dah sampai sepadan. Tak tahu boleh tak boleh ni. Hai sir. Pagoda Pass. Pagoda Pass. Okay, Pagoda Pass. Ya. Yeah. Okay, thank you. Bây giờ ổnนี่เลยนะที่ไปเลยเวลาขับกับพี่ใหญ่ขับตรงมานี่เลยครับ Wait. ครับเนี่ย Oh, okay. โอเค Okay. Aku pun tak tahu apa dia cakap, suruh kanan kiri. Janji lepas. Ada lagi berapa kilo? 7 kilo. Oh, aku rasa dia maksudkan lorong bertukar. Myanmar tak silap aku, lorong di belah kanan. Mungkin lah kot. Itu yang dimaksudkan. Sebab kita tengok ujung macam mana. Sebab kita bukan nak cross pun. Ya, ni keadaan 3 kilo belum sampai. Alright, kita dah sampai border dia. Myanmar ni memang gunung ganang.
Welcome to Chedi Sampang Pass. Halo bang. Dah sampai mana? Saya dah lagi 500. Tak sampai. Dah nak sampai ya? Dah sampai pagoda dah? No, tak jumpa. Abang depan tu kat mana? Jalan straight dekat border lah, dekat Myanmar. Alright. Ni orang-orang Myanmar. Muka-muka orang Myanmar ni dia lain macam sikit. Macam aku aku pergi border mana? Ranong. Dekat area Ranong kan. Nak cari pula dia punya ni. Kat belah mana? Tu dia. Adi pergi sana, lori. Pergi sana. Lagi lari sini. Okay, kita dah sampai Mon Village. Solat luar. So kita check in, solat dulu. So kita makan. Pandai juga banyak kedai halal kat sini. Alhamdulillah. Pilihan tepat tidur kat sini. Kalau tak tidur dekat Pilot Village, sebaik tak tidur sana. Sana tak ada apa. Cantik-cantik. Cuma kau nak makan tu tak ada pilihan. CPE pun tak ada. Allah. Pelangi lawa. Lawa. Oops, sampai dah. Evergreen. So kita tidur sini, solat dulu. So pergi makan. Pergi mana-mana. So kita pergi bridge dia. Motor tak dibenarkan. Masuk try dulu. Tengok apa jadi. Dia tak boleh bagi, kita baru U-turn.
Kita beli rantai Pak. Okay, apa perasaan dah sampai? Apa perasaan? Haji? Dia happy. Happy lagi? But second Tapi time, perut ke lapar? bit second time I don't want lah. Habis. Okay. Second time takkan jejak. Tapi dengar tadi Abang Din nak jejak untuk next. Second time. Second time. Nak. Depend on Din lah. Cemat nak repeat? Cemat nak repeat? Mana? Datang sini? Hah? Boleh? Boleh. Boleh. Dia ni boleh. Macam berat boleh dia tu. Dia hidup kan. Pulas. Dia ada line tu. Grup. Aduh, dia tak belanja lah. Dia ada line. Terus. Alamak. Cemat. Alamak pula cemat. Aduh. Cemat. Mak tak boleh beli lagi. Mak tak boleh beli gaji. Okey, dia macam Kacang Naburi macam semalam. Dekat night market ni ada halal. Kalau korang nak cari halal dia tiap-tiap malam buka. Ada kedai halal satu dekat Medan Selera ni. Tu satu dengan satu. Tapi dia orang tu tak awal. Tapi esok pagi buka, petang pun buka. Tapi petang tu tak awal, pagi dia buka sebelum subuh. So ni kedai support sebab dia orang tolong cekkan Muslim. Okay, kita makan samosa. Sedap dinner hari ni. Haji boleh makan tu. Haji boleh makan samosa. Sedap je mak Sedap. Burger lagi. Haji apa? Roti lagi. Roti tak. Semalam tak ada roti. Semalam makan nasi. Ada roti buah dah. Tapi yang penting air. Air ni Coklat. wajib. Kita nasi beli, nasi habis. Lauk kita beli kat pasar.